إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Sampai tahu gitu. Maka surat 6. Islam iman. Tak mana muka surat apa? Muka surat 6 bawah kali. Tengok kita. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bermula ihsan itu berbuat baik dengan makna mengerja segala perintah Allah seperti sembahyang, puasa dan sebagainya. Sampai situ. Qala musannif rahimakumullah, bermula ihsan. Apa dia ihsan? Kita kena ada 3 ilmu ni kena mengaji. Nombor 1 ilmu iman. Apa dia? Ilmu tauhid. Perkara yang bahasa pegang kejak dalam hati. Iman dengan Allah, iman dengan Rasul, malaikat, perkara sam'iyah. Perkara yang bahasa dengar telinga ya. Dosa, pahala, syurga, neraka, tengok pun tak bisa. Tu dia panggil iman dengan tu. Dulu kau pernah iman. Dia panggil apa tu? Iaitulah iman. Nombor 2 Islam. Ilmu apa tu? Ilmu fiqh. Sah, bata, haram, makruh, sunat, harus. Benda yang zuhir. Belajar lagi. Kena belajar bab Islam ni. Zuhir luar, haji, zakat. Tu menunjukkan Islam lah tu. Semayang, puasa, Islam lah. Nombor 3 kena mengaji ilmu ihsan, ilmu tasawuf. Apa tasawuf ni? Kita buat segala amalan Islam tadi. Kita berpegang dengan Allah Ta'ala dengan ikhlas. Kerana Allah. Tidak ada ujub, sombong, takabur, sum'ah, bakil, kedeku. Ini nak mengaji ni. Pasal apa? Kalau ada hak ni, benda ni tidak mendapat pahala pada amalan. Jadi nak dapat pahala pada amalan, kena mengaji ilmu ihsan. Apa ilmu ihsan? Ilmu tasawuf. Membersihkan balik dalaman. Membersihkan segala amalan kerana Allah ya. Tidak kerana riak, tidak kerana sombong, tidak ada takabur, tidak ada bakir, tidak ada kedekut, tidak ada sum'ah. Semua benda tu benda yang kena buang. Baru Allah terima amalan. Jadi iman, Islam, ihsan. Iman tangkai dia. Islam kulit luar dia. Ihsan isi dalam dia. Kalau tidak ada buah kayu, tak ada takai, luruh. Bila luruh, menatang boleh makan. Maka orang tak ada iman ni, macam-macam boleh jadi. Tak tawar gagal jadi. Nampak macam orang 3 suku. Bercakap ikut dan tak peduli akidah, tak akidah. Perbuatan ikut dan tak tahu dah iman kufur. Orang ada iman dia lain. Jadi macam buah ada tangkai. Tangkai ada saja tak jadi. Kena luaran apa molek. Maka kena ada Islam. Semayang kena, puasa kena. Iman ada, percaya semua. Semayang dia percaya daripada Allah. Wajib semayang. Tapi tak semayang. Jadi nak buat huduh lah. Nampak huduh orang Islam tak semayang.
Nampak huduh orang tak buat zakat. Nampak huduh orang Islam bulan puasa tak puasa. Sebab benda tu Islam bahasa luaran. Jadi kita nak ada belaka iman pun kena ada. Hak luaran Islam kena ada. Nombor 3, kena ada ihsan, berakhlak mulia. Nampak lagi, perbuatan kena molek, kelakuan kena molek. Duduk jadi orang Tina, ada 3 suku kadang-kadang tu tak ada ihsan lah tu. Bukan dia tak ada iman, dia ada iman, percaya dosa pahala. Dia percaya Allah Ta'ala. Tapi nak buat macam ni, jadi cedik-cedik. Tambah ada orang Tina ni jual ubat kuat. Dulu ubat kuat tak kata pakcik ustaz. Nah, tak pakcik Pak Long ni. Long ni orang anak dara jual ubat kuat. Aku pun nak malu muka ni. Tak malu langsung. Itu tidak ada tasawuf dia bagi. Tidak ada ihsan. Ihsan tu akhlak. Islam dia ada akhlak dia. Anak dara kenapa malu? Ni orang Tina tak malu dah. Aduh pasal TikTok tu rusing-rusing muka. Tengok coba boleh putu dah. Tengok. Ini ihsan termasuk ihsan. Iaitu berbuat baik. Di antaranya ni. Ini di antara yang dikatakan ihsan tadi tu. Yakni berbuat baik. Apa maksud buat baik? Buat bagi elok. Buat beri molek. Buat bagi cantik. Dengan maknanya mengerjakan segala perintah Allah, beri cantik, beri elok, ikut syarat, ikut rukun. Allah suruh semayang, semayang tu buat beri molek lah. Jangan buat macam pagu ayam, ya Allah, Allah Akbar. Ambil semayang tiba ikut dan itu tadi ada ihsan. Nampak tu dia panggil tu. Seperti sembahyang. Menatang apa semayang? Semua orang boleh wayak. Nampak? Orang kafir pun kata dia pergi semayang. Lu mau pergi mana? Kita mau pergi semayang ya. Mau tanya siapa dia apa? Orang Buddha kata pergi semayang. Haji mau gimana? Aku nak pergi semayang. Beza tak mana semayang? Tak tu. Teruk tak tu. Beza semayang kita dengan semayang demo lain. Semayang kita aqwalun wa fi'lun. Beberapa perkataan dan beberapa perbuatan muftatahatun bitakbir, yang dimulakan dengan takbir, wa muftatamatun bitaslim, dan ditutupi dengan salam. Ada mulai ada salam tak? Tak ada lah. Iya gitu ya. Dia mau ada takbir Allah Akbar. Tak ada. Kita ada Allah Akbar. Takbiratul ihram. Disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullah. Itu beza semayang kita dengan semayang demo. Lu katanya semayang. Semua orang mengaku semayang. Kita mau semayang dulu aja. Apa lagi? Kita kena ngerti ya. Itu beza semayang. Atau puasa. Apa makna puasa? Menahan diri daripada makan dan minum walau sedikit, dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa lagi? Daripada waktu kita masuk, waktu imsak sampai waktu tenggelam matahari. Itu dia panggil puasa. Puasa kita orang-orang lah. Puasa orang makam khawasil khawas lain. Orang makam tinggi-tinggi tu. Tok Syekh, Tok Wali tu. Makom dema kalau puasa tu dia ingat dunia, kira tak ada apa lah, batal lah. Puasa pukul 9 duk sembang dah nak makan cendol. Ni tak boleh pakai lah. Kita bukan sangat cendol nasi ayam dengan teh ais lagi ya. Dia kira orang makom tinggi, dia kata puasa dia tak ada apa lah. Kita orang awal ni puasa jangan suat kot ni, jangan makan kot ni, jangan jima, jangan buat perkara batal puasa, korek lubang puasa ya. Hak orang tinggi lagi, puasa dia hak tu memang dia tak buat, tangan mulut jaga. Kalau hati dia ingat petang ni nak makan cendol ke TOS kan, habis. Tu dia. Jadi darjat manusia tak sama. Inna akramakum indallah atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling takut kepada Allah. Kita ni tak termasuk orang takut. Kita ni orang yang tahu saja, tak takut dengan Tuhan kita ni.
Tu kita buat tak ketahuan. Cakap ikut tidur boleh no molek kita. Ada sedih tak malam-malam? Takut api neraka. Ada air kerang. Tak tu innalillah. Saudara. Kalau orang takut dia tak lena malam. Bimbang Allah cabut nyawa, bimbang siksa dalam kubur. Sayyidina Umar malam-malam ni liang ni betul-betul ni. Sayyidina Umar orang takut dengan Allah. Bimbang takut urusan dengan Allah tak siap pada malam hari. Bimbang takut urusan dengan rakyat tak lepas pada tengah hari. Teriak sedia takut. Maka sebab tu dia mau tidur sikit saja. Kita tidur banyak. TikTok dengan baca Quran, TikTok lama lagi. Jadi jangan kata kita orang takut, kita tak takut. Saja sebut di mulut ya kita ni. Hati tak takut langsung. Makan pun lalu kita. Nampak tak? Main tak apa-apa. Tayak boleh. Oh boleh. Nasi goreng pas, nasi goreng bedah pula cakotiak lagi. Tak bimbang apa langsung. Betul tak? Aku lah, kau tuan-tuan tak tahu dah. Jadi kita ni tak termasuk orang takut, kita sebut dulu. Orang dulu-dulu sungguh hebat dia mau takut. Sebab tu mana-mana tempat dia mau lalu gerun musuh Islam tengok. Mana-mana dia mau lalu orang masuk Islam. Tu kehebatan. Tengok Sayyidina Umar, mana-mana iblis lalu, mana-mana jalan yang Umar lalu, iblis tak lalu. Kita tak mana kita ada, situ iblis ada. Tunggu kita 24 jam. Betul tak? Ya Sayyidina Umar ni, dia lalu kot ni, iblis lagi kot ni. Takut bertemu. Tu dia, luar dalam hebat. Kita ni tak mana kita ada, situ. Iblis baru harta hak perebek tu. Tak ada, dia tak harta hak tinggi-tinggi. Tu pun ikut habis. Tengok kita. Tu sekemah lagi dah. Tak ada kemah. Ustaz pun macam ya tuan-tuan. Ustaz ni sebab dia reti saja. Amal tak tahu lagi. Tak ada ayat Quran lah. Lima takulu nama la taf'alun. Allah kata. Kamu berkata barang yang kamu tak buat. Tapi tak payahlah buat macam mana ustaz pun. Kalau tak mengajar jadi salah pula. Mengajar ni kena buat. Kita pun tak terbuat. Tu. Sebab tu saya tak mengajar kita tasawuf. Saya mengajar kita tauhid. Tauhid tak boleh kita boleh pegang. Tasawuf ni sebaik pada kata makan ni sehari sekali ya. Kita tak urut tasawuf kalau macam tasawuf lah. Makan yang sebenar adalah sehari sekali. Makan pula tak boleh kenyang. Koda-koda untuk ibadat ya, tu makan. Kita ni 6 kali makan ke dalam. Jadi kalau baca kitab tu kadang-kadang baca boleh nak buat bayar. Banyak. Hendaklah kita ustaz-ustaz kata kita malam-malam hendaklah 6,000 kita zikir. Kadang-kadang tidur ya. Sembang dalam TikTok yang kemah. Di rumah tengok TikTok ya. Memang lagi bukan senang lah. Allah nak buat tengok. Dan sebagainya. Daripada segala yang disuruh itu dengan elok. Makna dia nanti apa? Makna ihsan tadi ialah kita buat sesuatu, buat bagi betul-betul molek. Molek tu dengan maksud apa dia? Yang mencukupi segala syarat-syarat. Nak semayang, ikut syarat semayang bi molek. Okay. Tutup aurat bagi molek. Nah, cek tengok menghadap kiblat molek. Jangan duk buat kalau lebih kurang. Dan masuk waktu bagi molek. Ada ismayang bagi molek, mik bi kemah molek. Okay. Dia panggil bersungguh-sungguh buat bagi molek. Itu dia panggil ihsan. Sebab kita ini kadang semayang tu pakai gemah ya. Orang nak semayang kemah dia cek betul. Tu dipanggil orang ihsan. Dan sempurna rukun-rukunnya. Rukun semayang, rukun puasa, rukun apa tak kira lah. Tiap-tiap sesuatu dia ada syarat, ada rukun. Apa makna syarat? Ma yatawaqqafu syai' kharijan an haqiqati. Barang yang terbentuk dengannya sesuatu
dan ia terkeluar daripada sesuatu. Apa maksud? Syarat semayang tutup aurat. Tutup aurat bukan dalam semayang tu. Dalam semayang tu rokok, sujud, iktidal, tu dipanggil rukun. Syarat duk luar. Sebelum semayang tu kena ada semayang, tu dipanggil syarat. Tapi dia berkait dengan semayang tu, tu dipanggil syarat. Rukun tu diri semayang tu, juzuk-juzuk semayang tu. Takbiratul ihram, berdiri betul, baca Fatihah, rokok, iktidal, dua sujud, duduk antara dua sujud, memberi salam, baca selawat Nabi, baca tahiyat akhir. Tu dipanggil apa tu? Rukun diri semayang tu. Luar pada semayang tu tapi berkait ni dipanggil syarat. Syarat kena jaga molek. Rukun jaga molek. Orang tu orang ihsan, tu bab semayang. Maka orang tu dipanggil orang yang ihsan. Begitulah puasa, begitulah wudu. Dia ada syarat wudu, rukun wudu. Begitulah nikah, syarat nikah, rukun nikah. Tak? Semua benda kita ni bersyarat. Kita orang Islam. Semua ada syarat, ada rukun syarat, rukun syarat, rukun syarat. Jangan kata, buat gila nak tampuk pun dah. Syarat akad pemimpin dah. Ada. Jangan kata, pemimpin tiba lagi ya. Bukan boleh. Allah bayar dalam Quran. Nampak lagi? Dia ada syarat dia. Ada syarat, ada rukun. Ada syarat, ada rukun. Ada syarat, ada rukun. Kena faham gitu nah. Islam dia lengkap kemas. Tak ada pada hak lain pada Islam yang lengkap. Nikah dia ada syarat nikah. Apa syarat nikah? Bukan isteri orang. Bini orang tu cari ya. Cinta kita ke mana pun tak sah nikah. Nampak lagi ambil kapak belah dada, bukan sekat kapak katok dengan kayu, tak boleh. Kalau nikah bini orang terbatal, tak sah, berzina. Bukan dalam edah. Dia nak pergi menikah, nampak lagi. Rukun nikah lah 5 butir rukun nikah. Syarat nikah ni. Mestilah Islam keduanya. Siapa kedua tu? Orang Tina, orang Jatang. Laki-laki perempuan tu kena Islam dua-dua. Lo ni dok tok lagu bang. Aduh lu Jamilah. Aku buka sini Jamilah pak siapa ni? Aku tengok. Dok sekon nyanyi Jamilah. Apa pasal kaji-kaji tengok Jamilah ni lagu daripada seorang penyanyi Indonesia. Zaman 80-an dulu, dia dulu artis Jamal Mirdad nama dia. Dia menikah dengan seorang daripada Kristian. Nama dia Lydia Kandau. Umar ingat aku siapa dia? Aku kata benda ni kau dah dengar lama atau 80 ni, zaman kita muda-muda dulu. Apa pasal sikit-sikit Jamilah? Sebenarnya suruh kita kaji, ini satu kisah yang berlaku di Indonesia. Iaitu Jamal Mirdad menikah 20 tahun lebih. Dia menikah, tapi oleh kerana apa? Undang-undang Indonesia Pancasila. Itu sebab tu undang-undang dengan agama. Bila undang-undang ni tidak memegang agama, agama terpaksa turun undang-undang. Jamal Mirdad ni dia tak mau, dia nak pegang Islam dia kanda nak pegang Kristian dia. Maka ambil keputusan, tengok undang-undang tak salah. Walaupun Majlis Ulama Indonesia bantah waktu tu. Maka dia kahwin di masjid, kahwin di gereja. Kita baca di situ Allah waktu lagu Jamilah tu, tengok kaji lagu Jamilah tu. Kaji siapa penyanyi dia. Cinta punya pasal. Cinta memutuskan segalanya. Hai, bodoh saudara. Bila nak menikah, nama lagi. Kalau kita tak boleh, sebab kita pegang kuat. Kita ada sultan. Di sana bila undang-undang Pancasila, dia boleh menikah, angkat nikah di masjid dulu. Walaupun padahal tak sah kalau syarat nikah Islam kedua. Dapat anak 2 orang. Ini tuan-tuan. Jadi anak ni pening tak?
sak gi gereja, sak gini. Kalau ikut Islam murtad kerana kita mengiktiraf lain pada Islam. Lepas pada menikah masjid, menikah di gereja. Tu hidup 20 tahun lebih. Ini duk dengar lagu Jamilah saja, berkaji apa kes. Tak lagi. Duk tak tu nak apa budak-budak baru tak tu kita tu lah. Majlis ulama Indonesia marah masa tu. Sebab tu kalau tengok dalam syarat menikah, pertama Islam. Tak payah tanya mufti lah. Maka kalau lain pada seorang antara duanya bukan Islam, tak sah. Duk faham dah makna syarat? Atau dua-dua kafir tak sah, dia kena dua-dua Islam. Tu lagu Jamilah Tubik tu. Kaji siapa penyanyi, Jamal Mirdad. Jamal Mirdad ni siapa dia? Seorang laki-laki Islam, orang yang reti agama, tapi cinta punya pasal dan kerana perlembagaan negara Indonesia. Tak salah apa. Macam biasa, tak ada buang kerakyatan, pun tangkap pun tak nikah. Beranak 23 tahun. Nikah. 23 tahun nikah. Lagu dia pun sewa macam tu juga. Nampak lagi tuan-tuan? Tuan-tuan sedih tak sedih kita. Di situ kita boleh gaji apa dia? Kalau kuasa ni duduk kat orang kafir, kita tak pasal tunduk. Maka jangan kata orang Islam tu, naiklah siapa pun. Duk macam tu lah. Aku motong juga. Memang takkan nak jadi cikgu. Bodoh sampai tahu tu. Bukan tajuk kerja ni. Tajuk perlembagaan agama kita ni. Sebab tu kita nak pertahan orang yang baik duduk di atas menjaga akan perlembagaan negara supaya agama selamat. Agama ni mesti ada penjaganya, iaitu undang-undang. Undang-undang ni kalau kita sikit orang ni buat undang-undang, agama tak pasal ikut undang-undang. Betul tak? Jangan buat main-main dengan politik. Ada orang ni, kita duk mengaji sudahlah, jangan peduli. Ni bengok. Contohnya tengok lagu Jamilah tu dah. Kaji tengok. Jangan tengok Tan Aduduh Jamilah tu. Tengok apa jadi dengan Jamal Mirdad. Pak siapa jadi gitu? Karena undang-undang di Indonesia boleh kahwin. Kita tak boleh. Mufti kita, sultan kita ada. Tak boleh. Sekali-kali tak boleh. Alhamdulillah kita masih ada sultan. Dan masih lagi ahli-ahli parlimen Islam kita. Walau belah mana pun tetap pegang. Macam tu lagi. Alhamdulillah lagi. Tu tuan-tuan jangan buat main. Ineklah siapa pun janji maju sudah. Sakit kulit lah kita. Janganlah kena reti. Tu dia panggil apa tau? Iaitu seperti sembahyang. Tu syarat. Begitu juga rukun. Rukun nikah 5. Laki-laki, perempuan. Lagi wali, saksi, ijab kabul. 5 butir. Tadi ni syarat. Pertama Islam. Yang ni pengantin dua-dua tu Islam. Wali pun Islam. Saksi kena Islam. Tak bolehlah seorang kafir. Undang-undang Allah. Bukan undang-undang kita. Allah ni bukan dia ikut kita. Kita kena ikut dia. Fa'innaka taqdi wa la yuqda alaik. Fa'innaka, maka sungguh engkau hai Tuhan. Baca qunut pagi tadi. Kita mengaku engkaulah yang menghukum, bukan hukum ke atas engkau. Kita ni kena hukum dengan Allah, bukan Allah kita nak hukum Allah. Tak boleh. Allah waktu hukum dia tak bincang dengan siapa. Tiba-tiba kita ini nak bincang kira cara. Mana boleh. Kalau Allah kata gitu-gitu lah. Dia bukan ada toleransi, betul tak? Tengok lagi. Dan sebagainya dia. Yang disuruh itu buat dengan elok, yang mencukupi syarat-syarat dan rukun-rukun. Itu satu contoh semayang lah. Begitulah semua. Ikut rukun molek. Maka orang itu dipanggil orang ihsan. Seolah-olah mengerjakan dan menunaikan perintah Allah itu di hadapan Allah. Macam kita buat kerja, apa dia? Buat kerja tu macam kita nampak Allah. Itu maksud dia. Buat kerja depan tokek.
Kalau kita lah kerja dengan majikan kita, majikan duk tunggu macam ni, agak-agak kita nak ulat kerja. Memang buat sopan santun betul kerja kontrak kan, kerja apa pun betul lah. Kalau memaku tak tengok mata lah, tokai duk tengok lah. Sebab kita nampak tokai di depan. Maka kita ibaratkan, umpamakan kita buat sesuatu seolah-olah kita nampak Tuhan. Nampak. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan kamu tak akan nampak Tuhan, tapi Tuhan nampak kamu. Jadi kita buat amal selama ni, Allahu Akbar tu, baca lebih sedap sikit ya, supaya pak mentua kita dengar sedap. Ingat kali Tuhan tu. Maka kita buat bimolek, bukan niat kerana pak mentua. Okay. Aku rajin mari mengaji supaya apa? Supaya orang esok aku jadi pos senang orang urut. Ingat, bukan kerana orang, kerana Allah tu dia panggil ihsan. Tuhan tahu ni. Aku ni, tu dia panggil maksud ihsan buat beri molek. Tengok. Kalau musannaf rahimahullah. Dan jikalau kita tidak melihat akan dia sekalipun, Tuhan tak boleh dilihat dengan 5 panca indera. Tak boleh tengok dengan mata. Maka Tuhan bukan jenis warna-warni, merah, kuning, biru, hijau, putih. Okay. Kalau hijau, putih, biru, kuning boleh dipandang dengan butir mata. Karena benda hijau, putih, biru ini adalah arak. Bukan arak mabuk tu. Arak. Menatang apa arak? Perkara yang menumpang jiring. Biru itu menumpang pada bendera Barisan Nasional. Kain itu. Kain itu jiring. Maka biru itu arak. Yang barisan lah. Sebut belakangnya segini. Merah itu adalah arak. Ya, yang boleh kita tengok merah nah. Menumpang di mana merah tu? Menumpang pada kain bendera Bersatu. Ada satu sini. Hijau, aku sebut semua. Aku hati tak ada kelas. Saya kecil hati pula. Oh, Ustaz Zamri tak sebut aku langsung. Hijau pula adalah warna arak yang boleh kita tengok, nampak, yang menumpang pada kain tu, kain bendera PAS tu. Bendera tu jiring tu, bendera PAS. Tak apa lagi, orange, makcik ni pakai baju orange. Nampak tak, geng mak sabu. Nampak lagi, adalah arak lah tu, arak yang menumpang tu. Orange tu adalah arak menumpang di kain makcik tu. Kain itu jiring. Maka boleh dipandang tak? Dipandang. Makhluk ke apa? Orang yang itu makhluk. Maka makhluk boleh dipandang dengan mata. Nak faham arak jiring tu lah. Nak kenal Tuhan, kena kenal baru. Maka perkara yang boleh dipandang dengan mata merah, kuning, biru adalah makhluk Allah. Gitu deh. Habis. Kita kerti pula. Dan perkara yang boleh dibayar dengan akal. Bukan Tuhan lah. Bayar dengan akal. Gitu. Boleh tak? Aku bayar Tuhan macam ni, macam ni, macam ni. Ini dipanggil yang sabit. Perkara yang giring tapi dalam fikiran. Oh, tinggi gini, 4 segi gini, bulat gini, kepala orang. Bukan Tuhan gitu. Karena benda yang boleh dibayar dengan fikiran makhluk. Itu dia apa? Tuhan tak boleh dah laisa kamitslihi syai'un. Atau boleh disentuh dengan tangan. Bila sentuh adalah arak, licin, kesat, kerah, lembek, apa lagi? Kasar. Boleh sentuh tak? Boleh sentuh. Bukan Tuhan. Laisa kamitslihi syai'un. Allah kata, aku tak bersama dengan sesuatu apa-apa. Semua itu ciptaan Tuhan. Maka Tuhan macam mana? Tuhan kita tak tahu hakikatnya. Tafakkaru fi khalqillah, Nabi kata. Tilik fikir oleh kamu barang yang dia jadi Allah. Merah, kuning, hijau, kesak, ulat, panjang, pendek, Tuhan buat semua. Wala tatafakkaru fi zatillah. Dan jangan kamu tilik fikir nak tahu jawapan hakikat Tuhan. Tak boleh. Tuhan tak beri akal kita sakat tu ya. Sakat tu cukup lah. Hak ilmu tauhid. Nak pergi lagi, fikir lagi, boleh pergi.
satu tempat namanya Tanjung Rambutan. Fikir ya tengok. Dia tak boleh fikir dah. Tuhan kata aku buat musakat tu ya. Jepun buat mutu kita lari 150. Kita pula nak pergi lari 200 boleh. Apa ke esok butuh ini. Tuhan buat kita sekat tu ya lepas. Jadi melihat Tuhan ni kita tahu Tuhan ada, tengok kita dengan sifat basar dia. Kita tahu Tuhan ini ada. Kita pegang dengan bukti yang nyata ni. Cuma tak faham lagi, nanti sampai depan kita faham lah. Ini bunuh oyak aku ni dulu. Dan ihsan ini, yang dikatakan ihsan ni, ilmu tasawuf ni, wajib kita mengaji juga ni. Syarat bagi kesempurnaan agama Islam. Dia bukan syarat Islam lah. Maknanya kalau tak ada tasawuf pun Islam juga. Nampak? Sombong angkuh dia tu. Tapi dia percaya Allah Rasul. Nampak lagi? Dia tu kedekut. Kedekut juga. Tak ada ihsan. Kedekut pun. Nak tu duit sekupang pun payah ya amat. Dapat sekupang tu taruh. 2 upang pun taruh. Di rumah beli ya. Beli sardin sting makan 3 hari. Nampak lagi. Kedekut pun lah yang kata. Tak beli kereta motor beli sekar sebab habis minyak. Memang kedekut semua. Nampak lagi. Maka orang itu tidak ada ihsan. Tapi dia orang beriman juga. Dia semayang juga. Tetap dia orang Islam. Kerana dia bukan juzuk bagi Islam. Tengok macam tu. Cumanya orang ini tidak sempurna Islam. Faham gitu lah. Jadi orang kedekut, orang bakir, orang sombong, orang sum'ah, orang ujub, orang takabur, orang bongkak. Banyak tak orang Islam? Ramai lah. Dia tetap orang beriman. Selagi dia kata semayang tu wajib. Puasa tu wajib. Allah tu ada. Rasul itu Rasul kita Muhammad. Kiblat adalah tempat. Orang panggil apa? Kaabah adalah kiblat kita. Orang tu orang beriman. Kita panggil dia Islam. Tapi Islam tak sempurna. Kita nak 3 ni boleh. Iman pun ada. Islam hak ibadat pun boleh. Ihsan pun ada. Tu maksud dia tu. Tengok. Bukan syarat bagi sah agama Islam. Jadi ihsan, semua ihsan ni tak termasuk dalam sah Islam. Sah dah Islam tu la ilaha illallah. Iman pun ada dah, percaya dah Allah, percaya. Percaya dah malaikat, alam kubur, percaya semua. Tapi dia perangai sikit, dia panggil tak molek sikit. Perangai pemongus, pemarah tu tak ada ihsan. Kedekut atau bercakap bohong. Okay. Itu termasuk perkara-perkara tak sama. Atau tak ada rendah diri. Atau tak ada warak. Apa tak ada warak? Dia tiba semua benar. Ikut mari ya. Masuk dalam presma. Ekongsi. Dia tengok barang bola ikan ke. Ni cok halal tak ada apa. Sapu juga. Jangan boleh makan sudah. Orang itu tetap Islam. Islam yang tak sempurna. Dia tidak ada warak. Warak ni bukan hak pokok tu. Kita orang Melayu ni, orang hak jalan pokok tu warak. Kau tengok kalau tu warak tu. Pergi ke surau pun pokok. Nak pergi masjid pun balan pokok. Itu orang sakit dekak. Dia kata al-wara' tarkus syubhah. Warak-warak ni hati no. Hati dia meninggalkan yang ragu-ragu. Benda haram dia tak makan. Benda yang dia ragu dia tak boleh. Boleh tak bolehnya? Aku rasa bukan aku. Nampak lagi? Barang dia tertinggal. Nampak lagi? Duit dia. Tapi rasa-rasa macam aku. Rasa macam dia. Orang itu warak. Warak ni bukan nanti pakai serban besar bubuh ridak di sini. Kadang-kadang hak ni lagi tegur. Bukan nanti janggut panjang. Syeda warak di hati.
Dia nak buat sesuatu, dia jaga-jaga. Nak cakap sesuatu, bimbang takut berdosa. Orang warak. Nak makan sesuatu, bimbang kalau tak jelas sungguh, tak makan. Nah, ni pakai sapu hak orang saja tak boleh. Orang tak warak. Kawan tak jemput makan pun, tiba juga. Itu warak. Dia lah. Orang tu semawa sekali ya. Tu ada buah poh tepi jalan tu. Nak makan kan ambil kan, dia tiba habis pokok. Kawan tu kata tu semawa tu faham maksud adat. Adat dia putih, 2-3 butir dah. Ni dak, mai habis beri mak menakan sepupu ada ipar habis pokok. Maklum tu garu kepala tu. Silap lagi semawa tu bengong dia lagi. Dah lah tak warak, bengong pula. Apa lagi? Ada tak gini tu? Ada. Kita tak semawa dia jiran. Nak makan muktan kan ambil lah. Mik tu bukan suami habis. Dia tak panggil nak melakukan pupu dah pukul naik kereta lagi. Dia tak warak. Tak kena, tak kerti tu lah. Ambil kodak lah. Kalau orang molek lagi tak apalah. Dia buat gitu. Kawan tu mik beri, pun dia mik tu. Kita balas lagi takut lebih pada hak tu semua. Lepas takai, esok mari pula. Esok lusa mari pula. Mik kilo timbang jual pula. Belakang panggang. Ada pasal gitu pun. Dia tak reti sebenarnya tu. Tetap dia orang Islam, tetap dia orang beriman, tapi dia tak ada warak. Maka tak ada ihsan. Orang tak ada akhlak dia panggil. Tu akhlak dengan jiran. Dia panggil tu akhlak lah. Akhlak ni bukan maksud dia diam. Akhlak ni perkara yang kena macam Nabi Hijab. Akhlak lah tu. Orang dengan kafir harbi, kafir yang memusuhi Islam. Kita masih bertoleransi ikut dia nak. Orang tak ada akhlak lah tu maksud dia. Dengan kafir harbi tak cakap banyak. Tengok akhlak Sayyidina Umar dengan kafir harbi macam mana. Akhlak Nabi dengan musuh Islam macam mana. Yang lawan Islam. Kena faham tu akhlak situ maksud dia. Bukan hurai akhlak tu tak apalah buat apa-apa. Tu bodoh dia bagi. Dia akhlak ada kalanya tegah tu pun akhlak. Berani tu pun akhlak. Akhlak lagi. Tengok gitu. Kita pasang akhlak ni duduk diam. Orang buat apa pun tak apa. Bukan akhlak macam tu maksudnya. Takrifan syarak. Tengok akhlak Nabi lah. Nabi berperang tetap orang. Tetap orang tu akhlak lah. Akhlak lah berperang dengan musuh. Musuh masa dia kena buat macam tu. Dengan orang baik, kena baik. Kita ni semua nak buat akhlak. Semua tak boleh. Rahmatan lil alam. Dengan kafir kata kat kita pun tak apa. Itu bukan orang akhlak tau. Tak ada akhlak. Kena faham akhlak tu apa maksud. Tengok. Dia kata kena. Dan orang yang tidak mengerjakan ibadah. Ni ibadah. Dengan elok. Dengan bahawa tidak cukup syarat. Semayang pun lebih kurang, ibadat lebih kurang, pergi umrah lebih kurang ya buat. Sahabatan tak berdoliyah. Dan rukunya buat pun lebih kurang lah. Orang baik. Dan tidak ada ikhlas. Apa makna ikhlas? Ikhlas ini ibarat seekor semut hitam. Di malam yang hitam, di atas batu yang hitam. Nak tampak tu. Ni PRN Sabah. Kita sebenarnya ikhlas membantu rakyat. Ikhlas. Lagi. Ikhlas ni bukan sini. Orang ikhlas ni memuji pun dia tak kata apa. Mengkeji pun dia buat. Orang ikhlas. Manusia pakai keji dia jalan macam biasa. Manusia puji dia pun dia jalan macam biasa. Puji tak melambung, orang kata. Kutuk tak menjatuh. Tengok sahabat Nabi dulu. Lawanlah orang kafir nak maki apa pun, terus kerja agama. Khalid, Sayyidina Khalid Al-Walid, panglima perang, lawan perang menang street. Tak dari zaman Nabi ni. Turun sama Abu Bakar, dia panglima perang, tak pernah kalah.
Dia mula-mula pegang panglima perang ni waktu perang Mu'tah. Selepas mati 3 orang sahabat tu, Zaid bin Harisah, Ja'far At-Tayyar, Abdullah Rawahah. Lepas itulah serah ke dia panji-panji perang. Disitulah mula hebatnya Sayyidina Khalid Al-Walid. Lepas tu berperang-perang, wafat Nabi, naik Abu Bakar, tetap dia ketua angkatan tentera. Bila mati saja Abu Bakar, naik Umar jadi khalifah, wasiat dari Abu Bakar. Tak ada kira cara lah sebab wasiat. Siap. Abu Bakar kata lepas pada aku yang layak Umar. Naik Umar, waktu tu Khalid dah tengah perang. Terus Umar buat surat, hantar surat kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah, suruh Khalid letak jawatan. Buat surat hantar ke Khalid, letak jawatan segera. Mati dah, luka cita dimaklumkan, Abu Bakar dah meninggal, Umar Al-Khattab jadi khalifah. Maka yang naik ini adalah siapa dia? Khalid, kamu letak jawatan Allah ni, beri ke Abu Ubaidah. Kalau kena kita lah. Aku duk tanding menastri, tiba-tiba buat aku. Tapi orang ikhlas. Dia tengok surat tu, dia pegang surat, dia tebas musuh lawan perang. Perang habis berhenti, baru dia serah. Sebab apa? Kerja aku tak selesai lagi. Nak serah pun. Lagi celaru perang. Dia tak nak mengajuk kan. Perang-perang dia kata, wahai Abu Ubaidah, Abu Bakar dah meninggal dah. Maka sekarang ni dia naik Umar. Umar tak mau aku dah. Dia tim lain dah. Jadi ada tim dah. Ada tim dah dalam gerakan Islam. Ada tim dia salah. Umar tim lain, Abu Bakar tim lain. Salah tak? Tak salah pasal dia. Naik geng ni pemilihan baru. Naik baru pemilihan lain. Sayyidina Khalid pula, dia pencaturan parlimen lain pula. Abu Ubaidah yang lain pula. Tapi umat Islam, Khalid kata tak mana meletak aku. Jadi bahagian mana? Logistik kah atau barang kah? Tu ikhlas tak ikhlas tuan-tuan. Kalau kita berselera tak apa. Aku berjuang bukan kerana Khalid. Aku berjuang bukan kerana Abu Bakar. Aku berjuang bukan kerana Umar. Aku berjuang kerana Allah. Lalu ni Abu Ubaidah mu ketua pula. Itu juga. Itu orang ikhlas. Dia tak peduli. Tak di mana pun. Dia buat macam mana ni? Keputusan macam tu. Dia ada tim dia pula. Naik tim baru pula. Geng ni jadi pengikut pula. Naik tim Abu Ubaidah pula. Jadi dalam kerja agama Allah Ta'ala, janji buat begini naik Islam. Bukan pangkat. Kita hari ni sebab hati tak mulai lagi. Sebab tu Islam boleh sampai ke kita hari ni kerana orang dulu ikhlas dalam pertempuran pun, dalam perang pun, dalam pemimpinan pun. Tengok. Dan tidak khusyuk. Orang tak khusyuk. Apa khusyuk? Tetap hati. Hati tetap. Maka orang itu tidak ada ihsan. Kita semayang contohnya. Kita semayang. Allahu Akbar. Mulut dia sebut Alhamdulillahirabbil alamin. Hati ni duduk di ekosen. Jualan murah. Nampak dah bawang hak baru mari dari India. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Satu bit pada petani dia membuka kedai baru. Ingat pula mari tu Pantai Merdeka di tepinya laut, daunnya merlambai. Dia mari letak. Sementara nak habis semayang tu, berapa pun tepat dia kacau kita. Lepas tu Allah, aku duduk semayang, ingat klik. Merokok pula. Sebuah subhanallah azim bihamdi. Ingat tau? Dia mari cium tu. Allah. Tak habis tadi. Itu dia panggil apa? Tak khusyuk. Orang macam kita lah. Dia Tok Guru kata, jadi nak buat macam mana nak beri khusyuk supaya kita dapat pahala. Dia ibarat kita heret lembu. Kalau orang belah lembu, belah kerbau, naik atas batang benang. Balik sini orang buat padi, balik sini orang buat padi. Tarik dia kata kerbau lembu ni, dia kata kepala dia akan terbit juga. Nak makan, tarik ni atas batang balik. Jalan sikit, terbit dah. Tarik pula masuk sampai sebatang di sana. Macam tu tak semayang pun.
Allah Akbar. Ada ingat aku duk semayang ni. Ada ingat aku duk semayang ni. Khusyuk lah tu. Sedar diri aku sedang buat apa ni. Cara bacaan-bacaan tu. Sebab tu semayang dia ada tafahum, taraguban, tamallukan, khusyu'an. Tafahum tu iaitu faham ma'ani qiraah. Faham makna-makna bacaan tu. Supaya kita tetap hati tu. Tetap hati tu dia panggil khusyuk. Lagi. Tu baca semayang lah. Khusyuk. Maka orang yang tak khusyuk semayang tu mulut sebut kira tak orang tak. Maka tidak ada ihsan dalam berbuat baik dengan ibadah Allah. Islam tak? Tetap dia orang Islam tapi tak boleh pahala. Jadi semayang lebih molek lah. Gitu. Ingat merata. Sementara nak habis 2 rakaat tu habis seperti negeri dia ingat. Apa ya? Segala pasar raya. Kalau orang Pina muslimat Allah Akbar, tudung bawang. Jangan ingatlah sama. Lama lagi. Dia gitu aja mari gini ni. Semua kena ustaz pun sama. Begitulah. Ustaz pun anak ramai. Nampak lagi. Allah Akbar. Oh ini nak sekolah ayuran tak bayar lagi. Dia mari macam-macam tuan-tuan. Oh, nampak lagi. Sebab nak dapat pahala Allah bayar. Jadi nak buat macam mana kita? Bila habis satu semayang, Allah kira hak mana kita ingat. Tak dari takbiratul ihram sampai salam, tak mana kita sedar kita duduk semayang, hak ingat ekor long wang presmak tu, tak kira. Jadi semayang kita berapa peratus boleh. Oleh kerana tu dia kata, cukup kalah dengan kita semayang sunat pula, tampung. Itu semayang sunat tu. Sebab tu habis semayang kita istighfar minta ampun tu tuan. Ni semayang pum cep biasa. Nampak tu sebab ulama buat gitu, istighfar minta ampun pada Allah. Doa. Allahumma inna taqabbal minna salatana tamah. Hei Tuhan, kau terimakanlah. Nampak lagi. Terimakanlah. Taqabbal minna daripada kami ni solat kami. Semua mintalah Tuhan. Nampak. Mintalah kamu terima semayang kami. Dan tawaduk. Orang yang tak ada tawaduk, orang yang tidak ihsan. Jadi kena mengaji ni. Apa itu tawaduk? Nampak lagi. Apa itu riak? Riak boleh tak? Riak ni menunjuk orang. Waktu di masjid ni segala sunat dia semayang tuan-tuan. Sebab di masjid ramai orang. Masuk-masuk tahiyatul masjid. Kadang-kadang surah pun dia bedak tahiyatul surah. Sebab mana orang nak tengok tu? Hati dia tu, tak berasa. Kalau aku tak semayang, apa koma semayang? Bang saja, kok dia. Habis semayang, bang dia. Di rumah kecilnya. Di rumah Assalamualaikum, pasal apa? Pasal di rumah tak ada orang tengok. Itu dipanggil riak. Maka semayang tadi boleh tak apa? Tak boleh. Tu dia panggil. Tetapi riak boleh di medan perang. Apa riak? Menunjuk-nunjuk. Pakai hebat-hebat dengan musuh supaya orang kafir tengok hebat. Buat masjid kemah-kemah, buat himpunan besar-besar. Sebab tu ada himpunan madrasah perarakan supaya kita tengok tu dia ramainya orang Islam. Itu riak lah tu. Tapi riak yang dibolehkan menunjuk kehebatan orang Islam. Kena faham lah sama ulama hati jagalah, bukan nak tunjuk hebat. Tunjuk kita hebatnya Islam ni. Orang Islam ni jadi kaya-kaya, buka kedai emas banyak. Tengok Islam ni. Mau takut ikut Islam ni, oh Islam tu. Buat hebat-hebat. Kalau kita pakai beli baju bandar dekat. Bandi pun pakai tapung 9 belah. Jalan kot tu. Jangan naik motor kereta. Jalan kaki saja. Orang kafir ni nampak tengok ikut Islam. Tawaduk ni, nampak lagi? Rendah diri ni bukan maksudnya kena pakai baju buruk. Apa dia seorang tu nama dia? Iaitulah wali Allah Syekh Qadir Al-Jailani. Syekh Qadir Jailani ni dia ketua wali Allah. Dia naik kuda dalam pekan, berlian di kakinya, kasut dia berlian. Ada di sini tu. Taman Keladihat ada berlian. Orang putih pun nak tengok, saya tengok ayat hidup.
Syekh Khadir Jalani ni wali Allah. Kalau orang hak syifa dia selalu kalau nak baca doa dia mesti Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya wali Allah Syekh Khadir Al-Jailani. Orang nak berubat orang ya, dia sebut Syekh Khadir ni dia ketua wali Allah. Tetapi dia ni Syekh Khadir ni kasut dia pembelian. Naik kuda pakai hebat-hebat. Jumpa dengan Yahudi. Yahudi bawa bekah minta sedekah. Pakai baju buruk. Yahudi tengok-tengok Syekh Khadir ni pakai belian. Yahudi baca hadis Nabi. Hai Syekh Khadir, kan Nabi kata ad-dunya jannatul kafirin sijnul mu'minin. Macam mana mu ni pakai belian ni? Sedangkan Nabi kata dunia itu syurga orang kafir, penjara orang beriman. Ya. Maka jawab Syekh Khadir kata, hei, dia kata Yahudi. Ni kami orang beriman ni pakai belian ni baru penjara, tak dunia, tak syurga lagi. Yang mu kata syurga orang kafir tu susah. Maksud dia apa? Penjara di sini bukan maksud kena kurung. Kita orang Islam ni mengikut peraturan syarak. Nak meniaga jadi kaya, jadilah jutawan, bilioner, bilion jadilah. Tetapi kena tengok jangan ada riba, jangan ada tipu, jangan ada zalim. Maka ada tak sahabat Nabi Abdul Rahman bin Auf, orang jutawan. Osman Affan jutawan, Abu Bakar As-Siddiq jutawan, orang kaya. Siti Khadijah orang kaya, separuh negeri Mekah tu hadiah. Kita Taman Keladi tak mana kita? Ha? Rumah kita tu lah. Tu pun tak tu bayar tak habis. Siti Khadijah isteri Rasulullah, negeri Mekah tu semua hadiah sebab. Kalau kita ini Ekose Presma Longwang, kaya lah. Ayalah weh. Tapi adakah mereka ni termasuk orang yang tak tawaduk? Tawaduk duk kat demo, warok duk kat demo, ikhlas duk kat demo, berjuang duk kat demo. Mana dia bukan maksudnya kena susah tak? Tapi jangan sombong lah dengan harta yang ada. Kita duk faham kena bila tawaduk ni pakai buruk-buruk, teruk gitu. Tawaduk soal hati tu. Walau ada harta berbilion, hati rasa rendah. Hati duk kira cari jalan, ini nikmat Allah beri, nak tolong Islam. Tu maksud dia. Kita ini dan jadikan kaya, semang pun lain lah. Telefon tak cakap Melayu lah. Assalamualaikum. Hello. Tak jawab salah, takut jadi kurang. What you say? I don't know what to give out. Baru dan jadi kaya dia sama pucuk. Sungguh kita Melayu, perangai Melayu kita lah kebanyakan. Baru sat kontrak, buat titi, lesen kelas F, sembang di kedai pun lain lah, maghrib tak mayar lah. Dia jadi tahu je. Itu perangai kita lah. Sedangkan sahabat Nabi kaya pada kita lagi. Dia mau pakai duit emas, dinar duit, bukan RM Malaysia. Kita nak boleh cicing sebetul lah. Nabi kat bini pun fikir dia 200 kali. Nabi kata sebetul pemusing cicing duit mana. Bukan sekali fikir 225 kali fikir. Tanya pula dengan emas mahal ni. Demo cincin ni. Emas. Heran apa sahabat Nabi ketumah tu. Dia pergi ke Madinah. Abdul Rahman bin Auf ni. Suti negeri Madinah tu di bawah dia. Asalnya kuasa perniagaan di bawah Yahudi. Tapi bila Abdul Rahman bin Auf hijrah dengan Nabi, dia buka kedai di sana, dia berniaga. Dia tinggal barang di Mekah, orang kafir habis. Dia berniaga di sana, kontrol Sultan Madinah. Semua kedai-kedai syarikat-syarikat bawah dia. Siapa kata? Abdul Rahman bin Auf ni siapa dia? Sahabat Nabi yang Nabi janji syurga. Masuk syurga tu. Adakah kaya tak boleh masuk surga? Boleh lah, tapi kaya macam dia tu lah. Dia ada khusyuk, ada tawaduk. Kita dan kaya tak ada semayang lah. Appointment, department, superman semua ada. Every check up boleh lah. So, everything.
Tak pun jadi sombong, pelik semua kita. Kau tengok yang kaya-kaya kita ni. Duk tajam bola, tajam dangdut, tajam menari, beda apa. Bukan aku nak kata lah, heran juga. Sedangkan umat Islam berlamak lagi susah. Baik tajam sekolah, kalau mengaji, padahal pahala boleh kat kita. Ni tajam menari, tajam menyanyi, program-program reality TV. Habis duit juta-juta. Apa yang kita dapat? Habis dekat ni saja. Tengok orang hak kaya-kaya, hak cerdik-cerdik. Wah, dia tajam ekonomi Islam. Dia mati pun Allah Ta'ala balas. Ni kalau jadi kaya lah. Kita ni tak boleh panggil kaya lah. Kaya dah kita ni. Maka dinamakan dia orang yang tidak berbuat elok, yang tidak ada ihsan, tak ada tawaduk, nah, tak ada khusyuk. Nah, dia ada riak. Riak tu semua tu benda yang tak ada ihsan tu. Atau ujub. Bukan wujud, ujub. Untuk mulut. Dah. Anjing wabah, ujub. Apa maksud ujub ni? Perasaan diri. Orang ujub ni dia tak riak, dia tak tunjuk orang. Dia ibadat seorang-seorang, dia baca Quran pun senyap-senyap. Dia puasa sunat, dia zikir seorang-seorang, tak mau tunjuk kat orang. Takut orang tahu. Tetapi dia mari satu perasaan lagi. Aku berasa nak banding dengan kau ni tak ada orang macam aku. Jangan juga. Jangan gitu. Abang tidur nombor 18 dengan aku. Dia pun gitu. Dia mari main jadi seorang kita. Seorang-seorang. Jadi kita ni tapih nak sampai ke Allah ni banyak benar. Kita buat ibadat dah. Buang dah ikhlas kerana Allah. Jangan duk boleh orang kata apa. Selesai. Mari pula kita tak tunjuk orang riak lah. Kita buat ibadat kerana Allah. Baca Quran, zikir kerana Allah semua. Kita buat pula nak sembunyi pada orang. Tapi dia mari satu benda lagi. Ujub. Ujub ni dia berasa takjub diri. Ish, aku ingat aku nak banding dengan maklumah dengan aku. Maklumah sehari 2 juzuk, aku pak, aku lagi lah. Habis. Itu dipanggil orang tidak ada ihsan. Okey, jaga gitu. Kedekut, bakhil, itu semuanya benda yang tak ada ihsan. Jangan kedekut bakhil. Anak, orang bakhil ni dengan diri dia pun dia kira, dengan orang pun dia kira. Tu orang bakhil. Orang kedekut ni dia untuk diri dia, dengan orang dia kira. Dengan orang dia kira, dengan diri dia tak kira. Dia makan sedap apa semua. Tapi dengan orang nak jatuh orang payah. Orang bakhil ni teruk. Dengan diri dia sendiri pun semacam. Setengah orang itulah, padahal bakhil bahasa Arab. Al-bakhilu qaribun minan nar. Bakhil itu dekat dengan neraka. Ini ada kursi teruk. Orang pemurah itu dekat dengan surga. Jangan kedekut sangat. Tapi jangan terlangsung tak kedekut. Kerana penyakit bagi tak kedekut, jadi penyakit pula. Boroh pula. Wah dah. Dia punya belanja kawan tu. Kawan tu sutai rumah ada 2 orang. Dia beli nasi lemak 10 buku. Bengong lagi. Nampak lagi. Dia jadi boros, tak boleh pula. Membazir, Allah marah. Jadi kedekut ni pun kena ada sepatnya juga. Jangan telajak sangat. Telajak jadi penyakit. Nampak. Dan wajib kedekut. Pada ni. Pada bila lah? Pada benda maksiat. Oh, dia mau buat kutipan derma. Okay. Kutipan derma untuk buat fun fact. Akan menjemput ramlah ram, kau kunci cintaku dalam hati. Lagu-lagu yang lagi. Siti Virus. Penyanyi-penyanyi lah. Konsep-konsep penyanyi lah. Jadi benda tu benda lagak. Jadi kita minta supaya tamak keladi menganjurkan satu derma kilat. Ketua kita lantik Abang D. Kita akan jemput kugiran-kugiran dan penyanyi daripada Thailand. Hak Thailand pun mari tu. Pakai ketak-ketak tu.
Jadi kos untuk membuat pentas ni tak cukup lagi 2,000. Minta Taman Keladi Kutip Derma nak beri. Ketika itu upang jangan beri. Kedekut wajib kedekut. Sebab maksiat. Kena faham boleh tak? Bukan semua kedekut, tak boleh. Kadang-kadang wajib kena kedekut. Tapi dia mau nak show minta ada pelajar nak pergi mengaji di Yaman. Tak cukup lagi. Maka saya pun masyurkanlah tuan-tuan kutip pula. Lagi 6,000 lagi. Baru ni ya. Mana tak beri lagi, beri. Nak beri lagi apa berilah. Dia mau royak sana pula. Atau asal sana lagi 6,000 ringgit. Nah, bulan 12 dia akan tolak untuk menajar pelajar selama 2 tahun. 3 orang. Apa nak beri, sila beri kat bandi lah. Lepas tu bandi gin, royak ataupun bandi QR gilah. Nama ada situ. Tengok tu dia panggil. Apa dia tu? Habis royak lah sebab dia mana asingkan duit. Sekolah dengan duit program. Tunjuk tu tak apa, resip tak apa. Buatlah macam mana pun lah. Tuan boleh tolong sikit lagi. Hak tu dia jadi mana? Dia jadi sunat pula. Bukan wajib juga, sunat. Sunat beri kalau ada. Hupang ke hupang kan? Dia hupang apa dah. Faham lah hukum Islam macam tu. Begitu juga sombong. Sombong hukumnya adalah haram. Maka dia tak termasuk orang yang ihsan. Sombong, angkuh, cakap besar. Tetapi boleh sombong dengan orang sombong. Takabbaru ma'al mutakabbirin. Takabur dengan orang takabur. Dia orang kafir sombongnya kita. Orang takabur. Maka kita pun boleh takabur. Dia kita cakap dikemas, cakap besar, cakap tinggi diri. Tengok Khalid Awali kata apa? Bila berjumpa dengan Panglima Tentera Rustum, kami orang yang mencintai mati. Ini cakap kemana ni? Kami tak heran, kami orang tak mencintai dunia. Kami orang yang mencintai mati. Kami membenci kehidupan. Kami tak suka kehidupan. Kami cinta kepada kematian. Ini cakap apa ni? Cakap kemas. Cakap beri gerung orang. Sayyidina Ali kata, sebelum pedang aku tersarung di dalam sarung, berlumuran darah di atas tanah. Oh dia, cakap besar ni. Cakap depan musuh. Dengan musuh yang keras, kita boleh cakap keras. Takabbaru ma'al mutakabbirin. Jadi jangan kata tak boleh takabur, ada tempatnya. Di medan perang lah. Dengan orang tua jangan takabur, dengan orang perempuan jangan. Dengan budak-budak tak boleh. Dengan orang lemah tak boleh. Walau dia orang kafir pun tak boleh. Tapi dengan orang kafir yang lawan kita, kita boleh keras. Tunjuk kekuatan Islam. Baru pasal skru mulai. Bukan semua kena baik dah tak. Ada kala boleh guna benda-benda tadi. Takabur, sombong, kedekut, riak boleh. Riak pun boleh. Nak tunjuk kehebatan boleh. Untuk kehebatan tunjuk pada orang Islam. Tengok. Maka tidak sempurnalah agama Islam kalau tidak ada ihsan. Jadi 3 tu ada molek lah. Iman pun molek, perbuatan agama pun nampak lawa, kulit dalaman pun bagus. Merendah diri, tawaduk. Apa lagi? Pemurah, berkasih sayang, lemah lembut. Apa lagi? Ada tempat dia kerah pun. Lagi tu. Dan tidak ada hak lagi menerima pahala daripada Allah. Jadi orang jenis ni yang tak ada ihsan ni tak dapat pahala wa amal. Dia semayang kerana riak, tak dapat pahala. Dia semayang kerana tak ikhlas nak tunjuk ke orang, nak biar orang dengar sum'ah dia panggil, maka tak boleh pahala. Dia semayang juga buat cincai-cincai, tak boleh pahala. Akhirnya bukan semayang sajalah, apa saja tu maksud daripada ihsan untuk mendapat pahala. Jadi ilmu 3 ni tauhid, fiqh, tasawuf, fardu ain atas tiap-tiap kita mengaji. Jadi kita mengaji ni ilmu tauhid. Okey. Dalam tauhid ni dia ada juga, esok ni belakang ni dia ada tasawuf. Belakang dia ayat juga sikit-sikit. Kita masuk sikit. Dan dia ada fiqh, semayang, bak haram, bak batal, ambil wuduk.
cara belah mana mani hadah, cara mana ismayang, belah mana nak cuci najis. Ada kitab dia pula. Saya mengajar muslimat pukul 3 petang. Muslimat pukul 3 petang mengaji, pening kepala kita. Time tu kita tidur, dia mau mengaji. Okay. Orang jatah ni, dia pukul 3 tu time tidur sedap. Muslimat suruh mengajar pukul 3. Di Selangor di tempat saya tu sebulan berapa kali tak tahu. Lasar dengan jemaat. Ngaji pukul 3 petang. Nak tahu muslimat ni memang kuat mengaji. Mengaji sungguh. Padahal tanggungjawab dia tak berat macam kami. Kami tanggungjawab berat malah mengaji pada. Jadi gitu. Orang jatah dia macam tu. Kami ni orang jatah ada satu penyakit nama dia EGO. Ada EGO. Dia ada tu. Biar dada meleceh, misal tak jatuh. Kalau kami pergi mengaji, nampak bodoh. Biarlah orang kata, biar nampak pandai. Padahal bodoh. Sebab tu kalau pergi sembang di kedai kopi, nampak lagi. Ada yang cakap macam doktor, ada cakap macam cikgu, ada cakap macam pensyarah. Kadang-kadang tu kerja motong titik sekerak. Kami sembang semua tinggi-tinggi. Perangai orang jatah macam tu. Sebab tu kalau jadi bini, jangan canggah dia. Tak payah canggah lah dia. Dia nak sembang psycho dia lah. Canggah dia tak jadi kerja lah. Nak pesan siap muslimat, orang jatah ni, ego dia jangan dicanggah. Tapi ikut susu jalur dia. Silat-silat dapat duit free. Kalau lawan ego dia, tak aman rumah tangga. Dia tak aman rumah tangga. Sebab orang jatah tak boleh kurang. Allah buat sifat dia macam tu. Sebab tu sifat laki-laki dia pemimpin. Bila pemimpin ni, dia mesti pandai membuat keputusan. Maka orang yang boleh buat keputusan ni, orang yang ada ego. Dia berani, percaya diri. Orang Tino dia tak berani. Dia jadi itu. Sebab tu dalam Islam, saksi ni orang perempuan, kalau laki-laki 4, dia kena 8. Sebab pendirian dia macam ni, orang Tino. Tak macam orang jantan dia ada keyakinan diri. Tu Allah beri kami. Tapi Allah berbantah bahu kami. Kalau tuan-tuan nampak ni dia bergumung kanan. Anak bini, anak betina, anak jatah, rumah tangga, nafkah, harta, fadu'ain, berjihad fisabilillah, semayang jemaah, bang, menghidupkan surah, mampu terkeking. Orang tina tak payah mana, semayang 5 waktu. Almar'atu iza salat khamsaha wassama' syahroha wa hafazat farjaha wa ata'at zawjaha. Semayang 5 waktu, puasa dan Ramadan, jaga faras kemaluan dia, maruah dia, jaga akan taat pada suami. Tadkhulu min ayyi babin sya'at min abwabil jannah, akan masuk melalui mana-mana pintu yang ia suka ke dalam surga. Sedang orang tina banyak ni. Nafkah tak kena bayar kalau berlaku perceraian ke laki. Laki yang kena bagi ke dia. Macam tu. Lepas tu pula kalau berlaku cerai apa semua, rumah apa semua pula kena kira dengan dia juga. Nama lagi. Berlaku kematian laki, dia ada bahagian. Jadi kok tu. Nafkah apa semua anak, tu laki kena beri. Mengajar fadu'ain, laki kena ajar. Asal hukum. Tu laki rumah kena ajar, bukan aku ajar. Bukan tanggungjawab saya, bukan tanggungjawab Badi. Badi untuk bini dia. Tanggungjawab, tu laki kena ajar. Tapi tok laki beri jalan keluar, alhamdulillah lepas. Sebab tok laki tak lepas. Tanggungjawab hajar fadu'ain ni, tauhid fiqh tasawuf ni, tanggungjawab suami. Kalau tak reti bini, laki tanggungjawab akhirat esok. Bukan bini. Baik jadi orang tina. Kami tengok. Tanya saya dulu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.